apakah resipi untuk bangun solat malam? Kerana saya sudah susah untuk bangun malam. Ditanya resipi. Resipi yang paling sedap iaitulah kucijang. Tak jadi sutir 2 T, 3 T, 4 T sutir jam memang bangun. Jangan beli jang halus. Ada orang di kunci telefon. Ada telefon yang bunyi perlahan. Nik 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 nik. Tak bangun gitu. Faham? Dia biar bunyi macam peti. Khapau khapau khapau. Tu baru bangun. Nah, kalau jenis payah bangun malam. Ada pula bunyi. Jangan kecek 4 segi tu beli Maiden. Kecek sangat 4 segi tu kan. Belilah besar tu ada loceng datang tu. Nah, dah kita jenis payah. Jenis orang muda bangun lipas jalan pun dia bangun. Nah, kejut. Ni jenis payah bangun beli jahat 4 segi tu. RM4.50. Boleh bu gigi se. Jangan. Boleh ada gerak bunyi. Bangun gitu. Tidur bergepolong. Nah. Ada orang kata kita kata masa sebelum tidur. Nah. Bangunlah. Pukul 5.30 pagi. Kata gitu. Nah, dia kata ke diri dia sendiri. Amal gitu. Mujarab tak? Dia jadi bangun sungguh. Nah, kata gitu. Kalau ada isteri, senang. Ropang dia bangun awal. Betul tak? Ji. Rumah Haji ropang gerak ke kita gerak ropang? Ropang lah gerak tak? Biasa tak? Zaman muda-muda gitu. Betul tak? Subuh. Ropang gerak. Kita tak beli ni. Betul tak? Bagus ropang. Dia bak ni dia lebih bagus. Kita puji ropang. Dalam bak ni kita masuk belah ropang. Dia banyak ropang dia bagus dah. Bila berkahwin dia jenis bangun awal. Dah awal pun dia yang gerak suami dia. Banyak. Jadi hak tak ada bininya. Bangun awal. Tu Haji gerak subuh biasa ropang. Haji dah gerak, Haji gerak pukul 2.